Assalamualaikum dan hai semuanya. Kembali lagi di channel Amsyar Reboot Galaxia. Let's go. Hadapan ini kita ada 5 hadiah. 5 hadiah ini merupakan hadiah hari jadi daripada keluarga saya. Jom kita unboxing sama-sama. Let's go. Amsyar Reboot signing in. Untuk hadiah yang pertama kita akan buka yang ini. Ini merupakan hadiah yang berbentuk gula-gula. Adakah kita akan mendapatkan gula-gula besar? Jom kita saksikan. Okay, kita buka. Hadiah yang pertama, hadiah yang berbentuk gula-gula. Tengok. Kita akan dapatkan apa dalam hadiah yang pertama ini. So, kita buka dulu perlahan-lahan. Okay. Sini sudah. Satu rebin sudah dibuka. Kita buka satu lagi. Buka. Kita tengok. Hadiah yang untuk gula-gula ni kita akan dapatkan apa dalam ni. Okey. Dua-dua rebin sudah dibuka. Jom kita buka. Bismillah. Okey, kita buka perlahan-lahan. Supaya tidak koyak. Bismillah. Okey. Untuk hadiah yang pertama kita mendapatkan t-shirt. Okey, kita tengok. Betul ini t-shirt. Yeah, ini dia t-shirt. Wey, bukan sebarang-barang t-shirt, geng. Tengoklah ni, kita dapatkan t-shirt Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Yahoo. Wey, mantap. Boleh pakai. Let's go. Kita mendapatkan t-shirt Demon Slayer. Mantap. Hey, let's go, let's go. Ini untuk hadiah yang pertama. Terima kasih semua. Mantap. Wih, baiklah, ini detail daripada hadiah yang pertama, iaitu t-shirt Demon Slayer. Okay, ini bahagian hadapannya. Hadapan saja yang ada decoration dan ini sangatlah amazing. Untuk hadiah yang kedua, kita akan buka yang bentuk sama lagi. Hadiah pertama tadi kita dah dapat t-shirt. Jom kita tengok hadiah kedua kita akan dapat apa. Okay, macam biasa buka dulu rebin dia. Yang kedua, sebentar ya. Okey. Okey. Baiklah, rebin kedua sudah dibuka. Jom kita buka. Bismillah. Buka dengan perlahan-lahan. Alamak, nampaknya tertanggal belon di belakang. Okey, jom kita buka sama-sama. Wow, tengoklah ni, geng. Huyo, kita mendapatkan Beyblade X. Let's go. Kita dapat Beyblade X lah. Itu hadiah yang kedua. Hey. Okay, kita buka bubble wrap ni. Kita buka. Okay, kita buka secara hati-hati supaya tidak rosak. Kita buka ni. Sebentar ya, geng. Buka secara perlahan. Let's go, dapat Beyblade X. Wih, dapat Beyblade X kita. Dapat Beyblade X. Dapat Beyblade X. Let's go. Okay. Okay, let's go. Baiklah. Wih, dapat Beyblade X. Ini dia, Beyblade X. Ini dia untuk hadiah yang kedua. Kita mendapatkan Leon Crest dan juga Leon Claw. Wih, mantap, dengan satu launcher. Mantap. Okay, ini launcher dia. Saya tunjuk dulu. Ini launcher, kita dapat satu launcher. Dan seterusnya kita dapatkan dua Beyblade yang cukup lengkap dengan parts yang lain. Baiklah. Kita yang pertama kita akan unboxing dulu ke semua barang, dan seterusnya ke sesi berikutnya kita akan buat secara detail apa yang kita dapat. Okey, untuk sesi yang ini saya akan tunjukkan Beyblade yang kita dapat. Kita dapatkan Beyblade X set, iaitu kita mendapatkan launcher dan juga dapat dua Beyblade, iaitu Leon Claw dan Leon Crest. Baiklah, ini bukan stock combo tapi dia custom combo. Baiklah, kita keluarkan. Ini dia. Yang pertama kita mendapatkan Leon Claw dan yang kedua kita mendapatkan Leon Crest, dan ini adalah ratchet dia. Dan juga yang terakhir mendapatkan dua beat. Mendapatkan dua beat, iaitu yang tak silap saya yang ini adalah disc ball dan juga yang ini adalah low off ataupun off. Okey. Mula kita pasangkan. Kita boleh pasangkan sama ada, baiklah, kita pasangkan yang inilah, yang ini. Okey, sudah terpasang, dan juga yang ini. Baiklah,
Ini dia. Dan juga kita mendapatkan launcher. Launcher talinya berwarna putih dan juga launcher hitam seperti biasa. Kita buka dulu. Baiklah, ini merupakan original Takara Tomy Beyblade X. Termasuklah pelancar dia sekali. Nah, ini dia. Tulisannya adalah Beyblade X Winder Launcher. Kita akan buka yang ini. Kita buka. Buka berhati-hati. Okey, ini dia. Ini dia Beyblade X yang